Pemimpin yang sebegini bercakap tentang babi ini, bagi saya akan datang yang undi lagi lah. Saya merasakan bahawa semua orang faham, budak sekolah pun faham tentang jelasnya titah Sultan Selangor di mana baginda telah pun menitahkan larangan ternak babi. Jadi faham tentang kehebatan titah seorang sultan dan titah seorang raja. Tapi saya tak faham kenapa Adun DAP tak faham. Apakah dia sengaja buat tak faham? Ataupun dia sekolah mana dulu? Dalam rukun negara, jelas kesetiaan kepada raja dan negara. Disebut kesetiaan, dia bukan hanya orang Melayu saja kena setia pada raja dan negara. Bangsa lain tak payah. Tidak. Kesetiaan semua warga negara yang berbagai-bagai bangsa ini mesti dianya mengarahkan kesetiaannya kepada raja dan negara. Sebab nak makan babi, Singapura saya rasa negara yang ramai rakyat dia makan babi. Tetapi dia tidak menternak babi, dia import babi. Jadi isunya kalau nak makan babi boleh import, tak ada masalah. Kita Malaysia ni ramai yang makan daging lembu, import juga. Ramai yang makan ayam, import juga. Beras pun kita import. Kenapa buat babi nak diternak? Adakah menternak babi itu menjadikan income perniagaan tycoon? Kalau nak makan saja tak ada masalah, makanlah babi. Kenapa tidak mahu memahami titah larangan Sultan Selangor dalam bab melarang ternak babi? Baru saja Sultan bertitah, bangun-bangun ternak babi. Ini perjuangan apa ni? Pemimpin yang sebegini bercakap tentang babi ini, bagi saya akan datang yang undi lagi lah. Tak layak dia memimpin sebab dia duduk di negara yang mana negara ini beragama Islam, agama persekutuan. Sultan itu bagi Kerajaan Selangor payung agama. Kalau agung kita, payung negara kita. Dia menjaga agama, maka dia kena menjaga apa-apa sahaja yang boleh mencacatkan tentang nilai pandang kepada agama itu. Antaranya ternak babi. Malaysia ini negara Islam tapi terkenal dengan negara penternak babi yang terbesar. Tak mahu macam tu. Itu yang dipikirkan oleh sultan kita. Kena faham betul-betul. Pandangan saya, dulu tak pernah macam ni. Ramai MP DAP dalam parlimen, ESCO pun dia ramai. Mulalah dia nak menyamakan, kalau boleh ternak ayam, kena ternak babi juga. Sama rata. Kalau dia kuat, nampak gayanya dia bukan membawa agenda rakyat. Dia bukan membawa agenda negara. Dia bawa agenda penternak babi. Jadi sampai masanya bagi saya lah, calon-calon pilihan raya itu mesti berdasarkan peratus majoriti. Bukan lagi kawasan-kawasan. Jadi orang Melayu mesti dalam parlimen itu, calon-calon yang hendak dipertandingkan itu mesti 70% orang Melayu. Dan juga Bumiputera. Bukan orang Melayu, Cina, India, 30%. Kerana ianya menggambarkan supaya kestabilan negara itu. Bila majoriti memimpin sebuah negara, negara akan aman. Tetapi kalau bertukar sebaliknya, minoriti memimpin majoriti, cukup bahaya. Jadi saya menyarankan kepada Majlis Raja-Raja boleh bersidang, memikirkan gaya bentuk pilihan raya negara kita pada masa akan datang. Bukan lagi berdasarkan kepada sempadan-sempadan dan juga pada wakil-wakil parti yang ingin menghantarnya, tapi ianya di atas dasar peratus majoriti. Orang Melayu mesti dalam bertanding milih calon mesti jumlah dia 70% dan juga Bumiputera. Kemudian yang bukan mereka mewakili 30%. Supaya di parlimen pun ada 70% Melayu dan Bumiputera. Di negeri-negeri pun ada 7% Melayu dan Bumiputera. Bentuk wajah ini saya rasa sudah sampai masanya. Bagaimana caranya? Saya berpandangan panggillah para bijak pandai, penganalisis politik, pengkaji-pengkaji, berikan pandangan mereka. Bagaimana untuk melaksanakan pilihan raya berdasarkan kepada peratus majoriti. Tentunya negara ini adalah negara tuan tanahnya orang Melayu. Bangsa tonggaknya orang Melayu. Dan keistimewaan Melayu itu mesti diterjemahkan dalam jumlah calon-calon yang dipertandingkan, iaitu 70%. Berbincang tentang keistimewaan orang Melayu itu hanya bab penjara awam, pendidikan, beasiswa. 3 ni saja bila bincang tentang untuk menterjemahkan keistimewaan orang Melayu. Dalam parlimen, kita tidak memikirkannya. Sampai masanya 70% dalam parlimen itu mesti orang Melayu dan juga Bumiputera. Kenapa? Kerana saya katakan tadi, negara ini kitalah tuannya. Ini pandangan berjasa.